buah sulung pokok betik ni. Okey, boleh tengok pokok betik ni dah mula berbuah. Pada asalnya pokok betik ni awal lagi dia berbunga. Boleh tengok kat sini memang ada bekas-bekas bunga dia. Ini adalah bekas bunga yang asal dan buah-buah yang asal lah, tapi semuanya buah tak lekat. Lepas dia berbunga, tapi selalunya buah tu akan gugur ataupun sempat berputik buah, tapi buah tu tak membesar dan gugur lah. Sampailah saya cuba belajar khas untuk pokok betik ni, iaitu papaya fertilizer ni, barulah buah pokok betik ni berjaya membesar. Macam ni boleh tengok dah ada 3 biji dan ada lagi bunga-bunga yang baru naik lah. Boleh tengok kat sini ada lagi bunga-bunga yang baru naik. Okay, jadi harapnya selepas kita guna baja ni, semua buah-buah tu dapat melekat dengan meriah lah. Okay, ini baja yang kita gunakan, papaya fertilizer. Nak guna pun mudah je. Dan untuk musim ni memang musim kemarau, jadi memang kena rajin-rajin untuk siram. Lepas kita letak baja macam ni, tengok pada saiz pokok lah. Untuk saiz pokok macam ni, saya letakkan 3 sudu di sekeliling konopi pokok supaya buah-buah dapat lekat dengan meriah dan cantik. Jadi siapa yang tanam pokok betik sendiri di rumah, ada masalah yang sama macam saya, boleh terus cuba baja khas untuk pokok betik.